Kalau zaman Nabi Muhammad, zaman jahiliah, anak perempuan. Dan begitu juga pada zaman-zaman yang lain. Sebab Arab ni bagi dia anak perempuan ni menyusahkan. Bila anak perempuan ni menyusah. Keluar malam kita sisa hati. Tu. Hilang tak balik rumah kita sisa hati. Ada jantan datang mari rumah kita sisa hati. Umur tua tak kahwin lagi sisa hati. Kan? Anak perempuan. Kita lelaki biarlah. Anak perempuan ni sisa hati. 24 tak ada siapa pinang lagi. Sisa hati lah. Ni 24 tak ada siapa pinang lagi. Jadi bagi mereka, kemudian anak perempuan ni kita kena cari rezeki. Zaman dulu anak lelaki besar sikit 6 tahun 7 tahun buat kerja. Anak perempuan duduk dalam rumah nak kena belah. Jadi pada zaman jahiliah ni, sebelum datang Nabi bawa rahmat ni, sehingganya ibu yang nak beranak ni korek lubang siap. Korek lubang, beranak situ. Keluar-keluar perempuan, tanam, kambus. Kalau lelaki, bawa balik. Kalau tengok beranak, perempuan, kambus. Itu zaman tu. Allahu Akbar. Hingga kadang-kadang sahabat cerita ketika zaman jahiliah mereka ni, sampai Nabi terbit air mata. Cerita zaman jahiliah. Ada sahabat tu cerita, aku satu hari anak perempuan aku yang comel, yang memanggil ayah, ayah. Satu hari aku bawa dia, bawa melancong. Dulu melancong kan padang pasir lah. Bawa berjalan anak perempuan aku, cerita dekat Nabi ni. Kemudian aku nampak telaga buruk. Lalu aku suruhlah anak aku ni lihat apa dalam telaga. Kemudian aku angkat kakinya, aku tahu anak aku dalam telaga tadi. Aku dengar panggilan ayah. Bahasa Melayu lah. Bahasa Arab kan? Bila sahabat cerita macam Nabi keluar air mata. Sehingga sahabat lain kata, cukup. Kamu telah menyusahkan hati Nabi. Kamu telah menyebabkan Nabi sedih. Nabi kita biarkan dia cerita. Bunuh anak, sembelih anak. Ni nak cerita rahmat. Tapi selepas datangnya Nabi SAW, dan sebelum tu Kaabah ni tawaf telanjang. Kaabah. Berhala ni macam-macam jenis berhala. Berhala ni kalau senyum tak apa juga. Tengok muka takut. Aduh. Tuhan kenapa kita tak tahu. Mata begitu keluar api, bubuh api. Dalam berhala keluar api. Tapi selepas datangnya Nabi SAW, dilantik jadi Rasul, habis semua itu. Perempuan dibela. Tu. Dan binatang-binatang bukan ambil batu hentuk kepala dah. Bukan kepok kepala, sembelih. Nabi bawa rahmat kepada binatang. Binatang tak diseksa, dibunuh untuk makan dengan dihentukkan kepala dan sebagainya, ataupun dijatuhkan daripada tempat yang tinggi. Itu rahmat kepada binatang. Ini mana rahmatan lil alamin. Apatah riba, rasuah, itu semua Nabi Muhammad berjaya membasmikan semua itu, sehingga nampak suasana yang harmoni di Mekah. Dengan sebab rahmat ini. Sebab itu kita kena gembira. Oleh kerana Nabi itu sendiri rahmat, kita kena gembira dengan kedatangan rahmat itu. Kun bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi zalika falyafrahu. Katakanlah, dengan limpah kurnia Allah dan rahmat Allah, maka bergembiralah kamu dengan rahmat itu. Siapa rahmat itu? Nabi Muhammad. Jadi tak salah kita bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang bersabda ia Nabi bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilik ia kepada rupa kamu. Dia rahmat ni, apa beza rahmat dengan nikmat? Kadang-kadang kita boleh sebut, tapi bila ditanya tak boleh nak beza apakah rahmat, apakah nikmat. Benda yang sama ya. Bila dilihat datang nikmat itu daripada Allah, maka nama dia rahmat. Bila rahmat itu datang kepada kita daripada Allah, dia panggil rahmat. Bila ada dekat kita, nikmat. Gitu. Macam ni. Ada dekat kita, nikmat. Nikmat. Bila kita ingat dia datang daripada Allah, contohlah ni, datang daripada Allah, dia tu merupakan rahmat. Rahmat daripada Allah, aku dapat nikmat ini. Senang kan? Tak perlu kena datang definisi, tak perlu. Bila iktibar nikmat ni datang daripada Allah, nama dia rahmat. Bila iktibar dia duduk di diri kita, ada di kita, nama dia nikmat. Itu Nabi pernah bersabda, yang bersabda ia Nabi bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilik ia kepada rupa kamu. Allah tidak menilik dan menilai kepada rupa kamu. Tuhan ni dia tengok belakang, bukan tak milik, dia tak tengok ni, dia tak peduli, dia tidak menilai di muka. Itu makna tidak menilik. Bukan Tuhan tak pandang langsung, semuanya, semua yang ada ni Allah lihat. Cuma sebagai tilik rahmat dan peduli, dia panggil. Jadi Allah tidak tilik peduli kepada muka, kepada rupa kamu, kecantikan kamu, paras wajah kamu, tampan atau tidak. Dan tetapi menilik ia Allah kepada segala hati kamu. Allah tengok hak dalam hati. Ini dia nak isyarat, dia nak beritahu pada kita, kitab ini dia nak bincang tentang hati, tentang penyakit hati. Apakah ubat hati? Apakah penyakit hati? Sebab tu nama kitab ni penawar bagi hati. Yang kita nak belajar, nanti dia akan sebut sifat-sifat mazmumah, agar kita hindari daripada sifat mazmumah. Kemudian disebut sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang dipuji, agar kita bersifat dengan sifat-sifat tadi. Dia panggil takhliyah, kosongkan, bersihkan daripada sifat-sifat yang keji. Kemudian tahliyah, hiaskan sifat-sifat yang terpuji. Kemudian baru datang tajalliyah,